Dalam bulan Ramadan ni kita nak ambil sekejap sahaja. Pastikan selepas waktu subuh, lepas Zuhur, lepas Asar, lepas Maghrib, lepas Isyak, kita tak tertinggal untuk baca doa ini. Doa untuk mendapat rahmat dan petunjuk dalam hidup. Kita ni kalau sentiasa dapat rahmat dan petunjuk daripada Allah, hidup kita dipelihara. Betul, hidup kita sentiasa dilindungi. Keluarga kita pula Allah Ta'ala jadi sayang. Sebab itu ulang doa ini dan baca sama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ulang banyak kali. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah Tuhan kami, kurniakan kami rahmat dalam hidup kami dan berilah petunjuk yang lurus dalam setiap urusan kami. Kalau urusan kita nak mudah, baca doa ni. Kalau nak hidup kita sentiasa hilang kepayahan, baca doa ni. Maka kita lihat bagaimana hidup kita sentiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah. Amalkan, pasti mustajab.